Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sekarang saya akan tunjukkan cara penggunaan Abacus versi digital untuk kegunaan murid penglihatan pada separa buta, iaitu mereka boleh melihat dengan menggunakan kanta ataupun spek mata yang kanta tebal, seperti yang pernah saya ajar, iaitu murid pada di sekolah SK Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persib 18, iaitu BBKI, di mana murid tersebut dia boleh menggunakan komputer riba ataupun iPad untuk kegunaan pembelajaran sebab dia menggunakan spek kanta. So, saya buat Abacus digital ni untuk murid-murid tersebut, dan sama je macam kita guna Abacus yang versi fizikal, cuma kita beza ialah digital dan juga tidak digital. Okay, so sekarang saya nak tunjukkan cara nak menjawab soalan berdasarkan soalan pada RP saya, iaitu rancangan pengajaran harian saya bagi topik ukuran panjang pada langkah 2, iaitu fasa perkembangan, di mana guru mengemukakan soalan dan meminta murid menyelesaikan soalan tersebut menggunakan alat khas seperti alat slate dan stylus, seperti yang telah saya tunjukkan dalam video sebelum ni, dan juga Abacus. So, hari ni saya akan tunjukkan cara penggunaan Abacus. Okay, jom. Okay, soalan yang ada dalam RP saya iaitu 25mm tambah 42mm. So, mari kita selesaikan cara untuk menjawab soalan tersebut. So, pertama sekali, murid perlulah menggunakan alat slate dan stylus seperti yang sebelum ni. Seperti video sebelum ni yang tunjukkan cara menjawab, sama je. Buat ayat matematik dahulu. Ayat matematik. Okey, ayat matematik. Kemudian bentuk lazim. Kemudian garisan yang lupa. Dan juga sama dengan ayat jawapan. Okey, sama je macam yang video sebelum saya tunjukkan, menggunakan alat slate stylus. Cuma saya nak tunjukkan cara untuk kita tambahkan tersebut. Alat slate stylus tu hanya untuk membuat bentuk lazim, tapi kita jawab dekat Abacus supaya dia dapat kembang lagi proses pemikiran diorang. Okey, jom kita tunjuk. Okey, 25mm. Okey, mula murid akan buat dulu 25mm tambah 42mm dan juga ayat dalam bentuk lazim, ayat matematik dan juga bentuk lazim menggunakan slate stylus. Okey, lepas tu mereka akan jawab menggunakan Abacus. So, jom kita tunjuk cara nak jawab. Operasi tambah untuk menggunakan Abacus. Okey, mula sekali kita buat dulu 25. Okey, kita buat 2 dulu dan juga 5. So, apa kita buat ke depan supaya kita nampak proses ataupun jalan kerja yang ingin kita hasilkan. Okey, jom. Kita masuk 42. Okey, 42. Okey, so pertama sekali, ini adalah cara yang mudah bagi saya untuk menggunakan Abacus, iaitu pertama sekali 5 tambah 2 sama dengan 7. So, kita kena gerakkan 5 kali bagi batu Abacus tersebut. Okey, jom. 1 2 3 turun 4 5. Okey, dah jadi 5, kita tutup, buang 5 sebab menandakan kita sudah selesai menjawab untuk 5 tersebut. Okey. So, kita bergerak kepada 2 tambah 4. Okey, jom. 2 tambah 4 sama dengan 6. So, kita gerakkan 2 kali. 1 turun 2. So, jawapan dia ialah 67mm. Sebab apa kita kena bawa turun? Supaya kita tak keliru lah. Contoh 47 kan nak tambah 2. Kalau kita tak dikira turun ni, so kita akan salah, silap. So, kita kena turun. Turun ni tidak mengira apa-apa nombor. Okey, contoh, jom. Okey, 2 tambah 4 6. So, kita gerakkan 1 turun 5. Okey, turun 4 batu tu, gerakkan 1 kali sebab dia 2. So, tinggal 1 lagi. Okey, so jawapan dia ialah 67mm. Okey, jom kita jawab soalan yang pertama yang seperti dalam slate stylus tersebut, iaitu 38cm tambah 7cm. So, kita gerakkan 38cm. 7cm dulu. 7 6 7 dan juga 38. 8. Okey, 7 tambah 8. 7 tambah 8 sebab apa?
Sebab apa 7 tambah 8? Sebab dia kedudukan sah-sah. Okay, so 7 tambah 8 sama dengan 15. So kita gerakkan 5, 1, turun 2. Maafkan saya. Okay, kita gerakkan 7. 7 1. Okay, naik 2. Kira 10. 3, 4, 5, 6, 7. So kita turunkan balik 4. So 15. So dekat 3 ni akan tambah 1. Okay, sebab apa? Sebab kita dah tambahkan. So 1 naik. So 1 tambah 3 sama dengan 4. So kita gerakkan saja batu ni. Naik. Okay dah. So jadi jawapan dia adalah 45 cm. Okay, itu sahaja untuk tata cara penggunaan abakus digital. Dan juga sama saja dengan penggunaan abakus secara fizikal. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.